Abang kakak mana hok berahi ke nasi kerabu kalau pergi ke Kota Baru juga. Jangan lupa singgah di Leni nasi kerabu tumis dah. Sebelum start jangan lupa subscribe, share dan like video ini. Okey, dia terletak di Jalan Abdul Kadir di tengah bandar Kota Baru. Nampak line beratur panjang tak? Sebenarnya tak ada apa, laju je servis dia. Dia ada dua zon, satu zon makan, satu lagi zon tapau. Yang ini zon makan. Macam-macam makanan disediakan di sini. Ada nasi dagang, ada nasi kerabu tumis, nasi kerabu putih, nasi kerabu kuning, nasi kerabu biru pun ada belaka. Yang itu ulam-ulaman dia, yang ini kambing bakar. Sedap tengok di isi kuah dia. Yang ini roll yang beratur untuk makan. Ada banyak lagi kuih-kuih lain yang berharga daripada RM3.50 hingga RM5 kuih-kuihnya. Dan juga ada ICT juga, ikan celup tepung. Yang itu nasi dagang. Abang makan nasi dagang hari ini. Jom kita makan. Alhamdulillah, harganya sangat-sangat berpatutan. Nasi dagangnya berharga dalam lebih kurang RM10. Nasi kerabu kambing dalam RM19. Nasi kerabu ayam bakar dalam RM8 satu. Kita makan hari ini. Tengok abah suap dalam mulut. Nyam. Seperti biasalah kita tengok video visual abah sedang mengunyah makanan. Yang ini abah kunyah nasi dagang Kelantan. Nyam, sedap, alhamdulillah. Kita siap makan, kita bayar. Nak bayar pun kena beratur. Sebabnya yang kena beratur ni sebab dia tak ada QR code, dia cuma buat transfer bank saja. Ini boleh buat QR code selepas ini. Berapa star abah bagi? Abah bagi 5 star sebab rasanya sangat sedap walaupun kena beratur panjang. Alhamdulillah.